Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Protoza Channel. Hari tu kita dah tukar bateri motor ni. Kita tukar bateri motor ni. Lepas tu saya crank. Tak hidup. Saya crank, saya cuba crank. Okey, saya buka kunci. Saya crank. Dia bunyi kat sini je. Maknanya api sampai dekat katap tapi tak sampai dekat starter. Starter bawah ni. Jom kita buka starter. Buka starter, tak perlu buka apa-apa. Dia ada skru kat sini. Korang tengok ada skru kat situ. Dengan skru celah ni. Dua skru. Lepas tu boleh tarik starter ni keluar. Lepas tu wayar dia ikut sini, masuk sini. So kena buka cover set ni. Kat sini kena sengitkan sikit. Skru ni kena buka, kena sengitkan sikit. And then bolehlah keluar cabut starter tu. Nanti saya ajar macam mana try starter tu elok tak elok Okay, kita buka dulu. Tapi saya nak buka ni lah. Ni dah teruk sangat ni. Dah pecah-pecah dah ni, dah patah-patah. Saya dah beli baru. Cuma belum sampai lagi. And then nanti saya tukar lah ni. Kita buka ni dulu. Kita buka ni. Buka ni senang je. Buka ni skru bunga je. Skru bunga. Skru dia macam ni. Skru bunga. Ni dah pecah dah. Dia tak tahan lama ni sebab dia panas kan. Sebab sini kipas. Kipas ni yang jana sejukkan blok kita ni. Dia sejukkan blok. Okey. Kalau tak ada kipas ni, kalau kau pakai macam ni je, kemungkinan motor akan jam panas lah. Ni ditutup ni. So kipas ni, sini saya dah tukar yang besar ni tau. Nampak dia dah lebih kat sini. Dia dah lebih kat sini, nampak. Dia dah lebih, saya tukar besar ni. Okey. Kipas ni dia sejukkan blok. Okey. Dia sejukkan blok dengan head ni. So dia pakai cooling fan lah. So yang ni dia tukar baru lah. Yang dia teruk sangat dah ni. Dah teruk sangat dah ni. Saya dah beli baru ni tapi tak sampai lagi. Okey. Jom kita pergi ke starter lah. Starter kau kena buka skru bawah ni. Okey, skru bawah ni. Kau tengok ada skru satu sini. Kena buka skru tu. And then skru tengah celah ni. Celah ni kena gigih sikit lah. Buka. Okey. Jom kita buka. Kita try dengan screwdriver lepel dulu. Screwdriver lepel skru bunga tu. Tak boleh kena pakai impact. Kita try mata impact dengan T8 dulu. Saya masukkan. Dan saya okey, boleh. Boleh. So kita buka lah. Okey, tengah-tengah ni skru dia agak mencabar sikit sebab skru dia di antara exhaust dengan cover ni. So korang kena selak sikit cover ni untuk masukkan skru dia. Okey. Buka skru starter tu saya dah longgarkan. Dan saya buka pakai screwdriver. Sebab screwdriver lagi senang. Dan korang boleh buka dari bawah lah. Korang nampak dia starter tu bawah. Okey. Skru ni saya cabut. Starter ni pun saya dah cabut. Okey. Kalau nak tengok starter dia, jom saya bawa tengok. Ni lah starter bomb dia. Starter bomb dia duduk bawah enjin lah. Ni starter dia. Ni wayar dia. Wayar ni okey. Saya tengok semalam okey. Tapi tak boleh hidup kat motor. So kita kena buka lah. Wayar dia ni kat sini. Gantung sekali dengan wayar api motor. Dia naik terus ke atas, masuk ke bateri lah. Ada kabel bateri, dia ada soket situ. So kita buka starter ni, and then kita buka wayar ni. Okey lah kot lagi. Saya tengok, saya buka dulu. Korang kena buka skru ni, and then selak sikit. Cover set ni boleh selak sikit. And then korang buka skru ni untuk buka cover set ni lah. Lepas tu korang jumpa soket starter. Ni soket starter ni korang cabut. Lepas tu korang leraikan lah. Nanti dia boleh cabut kat bawah ni. Nanti dia pergi bawah ni. Ni kena buka dulu ni. Kabel tight ni, saya ikat ni. Okay, dah cabut lah. Kabel ni dah cabut. And then korang boleh tarik boom starter ni. Okay. Alright. Nanti ni wayar
api apa ni, coil magnet ni. Coil magnet ni wayar biru ni. Wayar biru ni saya pakai aftermarket ni, dia jadi warna biru lah. Okey. Saya dah ketuk keluar ni. Dan kau boleh cabut dah. Ni starter dia. Kalau korang tak tahu starter V100 macam mana, macam ni lah. Okey. Sekejap saya buka wayar ni dulu. Saya keluarkan wayar ni. Macam ni lah starter V100. Okey. Ni lah starter dia. Starter ni dah lama lah saya beli. Tapi ni saya beli original ni. Dia kalau original dia Mitsuba. Okey, original dia tulis kat sini Mitsuba. Starter ni pun panas tau sebab saya start engine tadi. Okey, saya tengok nanti saya tunjukkan macam mana kita nak try starter ni elok tak elok. Okey. Okey, saya biar dulu macam ni. Sebab motor ni boleh jalan lagi. Cuma kipas ni kena pasang lah. Motor ni boleh jalan lagi. Sebab dia ada start kaki. Kita start ni. Kita tendang kaki, dia masih boleh hidup lagi. Dia masih boleh hidup lagi. Cuma tak boleh bawa sebab ni kipas ni. Kipas ni dia keluarkan angin ni. Keluarkan angin untuk sejukkan blok ni. Kalau ada tutup dia pergi ke blok lah. Okey. Kita bawa naik starter ni. Kita test kat bateri. Bateri saya tak bawa. Saya nak bawa pakai bateri Bosch ni boleh juga. Cuma saya tak bawa wayar sambung dia. Nanti saya test kat atas.